Biasalah nak ikut orang pun tak boleh. Dah nak pergi kedai dia pun tak boleh. Dah dia ada kerja kan. Menyusah lah pula. Dah kita ni orang nyakit. Kena jaga, kena misalnya nak pergi mana-mana, kena jaga. Adulah. Biasalah dah orang sakit nak buat mana. Nak pergi mana-mana pun minta tolong orang. Lepas tu macam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tahu tak terima lagi jawapan dia. Luluh dah ke? Dok lagi ke? Pakasnya kalau kiranya dari bulan 2 lagi. 2, 3, 4, 5 ni 4 bulan dah. Tak lulus lagi, tak tahulah. Minta kat OKU, kita kat OKU. Tak tahulah.